Ambil mudah dengan hutang, punca hidup kita semakin stres. Jadi kalau tak nak hidup makin stres, boleh dengar dulu video ni sampai habis, boleh save dulu. Sebab ada pengajaran penting dekat hujung video ni, boleh jemput follow supaya boleh tambah ilmu tentang membina kekayaan dan simpanan emas. Jadi kalau kita tak mampu untuk beli sesuatu perkara, tapi sekarang ni kita boleh dapatkan dengan mudah. Kita boleh apply loan ataupun kita ambil dulu barang dan bayar kemudian. Jadi pilihan sekarang ni menggalakkan kita untuk berhutang akan menentukan keadaan kewangan kita di masa depan. Tapi siapa yang ada habit menabung, yang dah penat-penat menabung setiap bulan, dia tak akan mudah nak dapatkan sesuatu dengan cara berhutang. Tapi saya yakin ramai yang terjebak dengan yang skim mudah hutang ni, ansuran mudah yang dapat dulu barang bayar kemudian ni, yang menyebabkan keadaan kewangan kita jadi lebih stres. Jadi kalau kita nak atasi, tak nak stres dengan hutang ni, yang pertama sekali, kita kena ada perangai, bila kita dapat gaji, alihkan dulu kepada simpanan. Selebihnya baru kita belanja. Jadi perangai yang macam tu, kita akan lebih menghargai setiap duit kita.